Dia tak pernah bertanding pilihan raya, tapi semua pemimpin dunia kena lalu depan dia. Mungkin semua pemimpin dunia ni cuma boneka mainan dia dan dia adalah dalang sebenar yang tengah kawal dunia. Hello, baru first day ke? Terhege-hege. Nama dia Lari, seekor kucing domestik biasa. Kalau di Malaysia kita panggil kucing kampung sahaja. Kalau kau nak bela kucing macam ni, harga dia dari RM1 atau percuma. Tapi di UK, dia adalah seekor penjawab awam rasmi, ketua penangkap tikus di Pejabat Perdana Menteri. Official tau. Pada tahun 2011, dia dibawa masuk oleh Perdana Menteri UK ke-75, David Cameron, untuk menjalankan tugas rasmi memburu tikus yang berkeliaran di bangunan kerajaan itu. Tapi bukan tikus je dibantai, burung merpati yang tersilap landing pun dihambat. Permit mana permit? Musang liar yang 2 kali ganda lebih besar pun dihalau. Oi, aku kira sampai 3. 1, 2, permit mana permit? Sejak hari itu sampai hari ini, dah 15 tahun dia memerintah kat pejabat Perdana Menteri itu. 6 orang Perdana Menteri UK dah tumbang letak jawatan. Tapi si Lari, jawatan dia tetap tak disentuh. Kebal betul. Siapa je yang dia tak pernah jumpa? Siapa? Presiden Indonesia, Presiden Amerika Lama, Presiden Amerika Baru, Presiden Perancis. Semua di belakang dia. Kalau nampak tikus, lapor dekat saya. Di sebalik semua mesyuarat sulit pemimpin dunia ni, si Lari ada sekali. Tak kira kau pimpin ratusan juta penduduk atau kau pegang bom nuklear, sampai depan pintu, semua kena ikut cakap dia.